Assalamualaikum dan selamat datang ke Hasil Channel. Pemilihan PKR dijangka semakin hangat apabila Datuk Seri Saifuddin dilihat berpotensi besar untuk mencabar Datuk Seri Rafizi Ramli bagi jawatan timbalan Presiden parti itu. Penganalisis politik berkata, meskipun Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi laluan kepada Rafizi untuk mempertahankan jawatan tersebut, namun secara hakikatnya proses pemilihan tetap terbuka kepada mana-mana pihak bertanding. Mari kita dengar komen Iswadi. So, bila dia tidak menyalahi tim Rafizi, soalan seterusnya ada dua. Adakah dia akan bertanding timbalan Presiden? Okay. Adakah Rafizi akan bertanding timbalan Presiden? Itu soalan pertama. Ini bukan soalan dia letak jawatan lagi. Kita belum pergi kepada soalan dia letak jawatan. Soalan yang akan ditanya, yang sepatutnya kita tanya, adakah dia akan bertanding timbalan Presiden? Sebab tempoh hari, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengatakan tidak akan ada, dia berharap tidak ada pertandingan. Maksudnya melawan Rafizi ni tidak ada pertandingan. Dia berharap demikianlah. Okay. Alright. So, dia harap tidak ada pertandingan. Tetapi, dengan keadaan ini, adakah dia akan bertanding atau tidak? Timbul satu persoalan. Okey, ada yang tanya, Cik Anas tanya, kenapa ahli PKR baru 8 bulan jadi ahli boleh bertanding cabang? Nak pengesahan benar atau tidak? Cik Anas, bukan 8 bulan, 12 bulan. Undang-undang ini kita buat pada pemilihan yang lepas. Kerana ramai sangat masuk parti, baru masuk parti bertanding ketua cabang. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak dia lama dalam parti. Sekurang-kurangnya 1 tahun. Okey, memang betul. Bukan 8 bulan, 12 bulan. Okey, balik pada cerita Rafizi tadi. So, adakah dia akan bertanding timbalan Presiden? So, kalau dia tak bertanding, siapa yang akan bertanding? Ada orang tolak nama Nurul. Nurul tak akan bertanding, tuan-tuan. Tapi ada dua kandidat yang mungkin akan bertanding timbalan Presiden. Pertama, Saifuddin Nasution. Kedua, Amiruddin, Menteri Besar Selangor. Tapi Amir ni agak reluctant. Amir ni agak macam dia agak menolak untuk bertanding timbalan. Dia dah umum dia bertanding naib, tapi dia agak menolak untuk bertanding timbalan. So, kalau Rafizi tidak bertanding timbalan, siapa yang akan bertanding? Saifuddin lah. Saifuddin akan bertanding dan berkemungkinan kalau tidak ada pertandingan dan persaingan, maka Saifuddin akan menang timbalan sebagaimana yang pernah dipertandingkan sebelum ini dan dikalah kepada Rafizi. Sebelum ni pun dia pernah berlawan dengan Azmin, dikalah pada Azmin. Ini tahun lama dululah, masa pemilihan kami yang dulunya. Kan? Sekarang ni, dia lepas tu dia bertanding dengan Azmin, Rafizi, dia kalah pada pemilihan lepas. So, pemilihan kali ini ada kemungkinan bahawa kalau Rafizi mengumumkan untuk tidak bertanding, bermakna dia akan bertanding. Tapi kalau Rafizi mengumumkan tidak bertanding, adakah dia akan bertanding? Ya, dia juga akan bertanding. Saya percaya Saifuddin akan lawan Rafizi. Regardless, sama ada Rafizi announce ke tidak announce, saya percaya Saifuddin akan lawan. Right? Saya percaya macam tu. Walaupun, tapi Presiden kata supaya Presiden cadangkan. Tapi dalam Parti Keadilan ni, cadangan Presiden tu bukanlah wahyu. Kami ni bukanlah walaun. Kalau Presiden kata je, that's it. Itu adalah wahyu. Bukan. Itu pas yang macam tu. Kami tak. Presiden boleh mencadangkan, Presiden boleh mengemukakan pandangan, tetapi terpulang kepada kita nak lawan tak nak lawan. Okey, itu satu persoalan. Timbul persoalan ketua wanita bertanding atau tidak. Sebab Roziah nampak gayanya macam, ya, Fadilina nampak lebih dah nampak selesa lah. Nampak selesa, nampak dia macam apa orang kata, dia rasa macam dia dah boleh menang dah sekarang ni. So, YB Roziah dia macam dia nak bertanding, tak bertanding ketua wanita. So, saya ditanya lah tentang soalan tersebut. Saya kata, simple je. Rafizi bertanding, Roziah bertanding. Rafizi bertanding, Roziah tak payah bertanding. Dan saya ditanya soalan itu, patutkah YB Roziah, MPP yang ada bertanding yang mana bersama dengan Rafizi? Saya kata tengok pada Rafizi nanti. Kalau Rafizi bertanding timbalan, maka bertandinglah semua. Tapi kalau Rafizi tak bertanding timbalan, tak payahlah bertanding. Okey? Itu je. Kalau orang tanya saya. Tapi saya ni ahli biasa yang tak ada jawatan, yang tak boleh bertanding. Orang tanya saya, itu jawapan saya. Tak semesti orang kena ikut jawapan saya. Orang tanya pendapat, saya jawablah. Itu je. Kan? Mungkin ke Rafizi tak bertanding tapi mereka nak bertanding. Itu tu pulang. Itu pendapat saya. Janganlah anggap pendapat saya ni benar belaka. Tak, it is just my opinion. So, boleh ke menang kalau Rafizi bertanding
Saya kata bahawa kali ini pertandingan ini bukan pertandingan di antara tim Rafizi dengan tim Saifuddin, tuan-tuan. Yang kalah tu memang tim Rafizi. Tapi kita kena ingat yang menang bukan tim Saifuddin. Ada tim Saifuddin menang, ada tim Rafizi menang. Tapi ramai juga tim Saifuddin kalah, ramai juga tim Rafizi kalah. Yang ni ramai orang tak faham. Kan? Ini ramai orang tengok Phoenix. Yang ni ramai orang tak faham benda ni. Ramai juga orang Saifuddin kalah, tapi lagi ramai orang Rafizi kalah. So dia ada third force sekarang. Dia ada grup ketiga. Dia ada beberapa nama yang saya jangkakan akan menang dalam pemilihan. Ada seorang tu tanya pada saya, Is, daripada tim Rafizi kau rasa satu naib? Satu naib yang mungkin? Sebelum ni kita ada 4 naib yang menang. Amiruddin, Nik Nazmi, MB Negeri Sembilan, Amin, dan juga Chan Lee Kang. Menteri Musti. 4 ni menang naib. Menang dalam pemilihan lepas. Kau rasa pemilihan kini tolak Amir lah. Tinggal 3 ni. Siapa orang Rafizi yang akan menang? Saya kata Amin. MB Negeri Sembilan akan menang. Tu je tinggal. Nik Nazmi is don't have a chance. Itu pendapat saya kan. I could be wrong kan. Saya kata Nik Nazmi tak boleh menang. Saya kata MB Negeri Sembilan boleh menang. Amir boleh menang. 2 lagi, tuan-tuan tengok nanti. Saya ada jawapan kepada siapa 4 yang akan menang. Tapi, but then again, yang keempat tu macam saya kata dengan geng-geng saya lah. Yang keempat ni can be anyone. It can be Ming Kai, it can be Sim, it can be anyone. But, Sim tanding naib MPP, saya tak ingat. Tapi, point is, saya kata, YB Menteri Besar Aminuddin daripada Negeri Sembilan ada possibility nak menang. Dia kemungkinan tu dia menang. Okay. Itu soalan bertanding timbalan. Sekarang persoalan persoalan adakah dia akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi? I think the right question is, saya tak ada jawapan pada benda tu lah. Saya tak ada jawapan. Tapi saya rasa, kalau dia letak jawatan, tuan-tuan, kita fikir kemungkinan. Kalau dia letak jawatan, saya rasa ada beberapa menteri juga akan letak jawatan. Saya rasa lah, ini pendapat saya lah, ada beberapa menteri juga akan letak jawatan. Dan kalau mereka meletak jawatan, it will not, dia bukan setakat a bad image kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, it will be a bad image to Datuk Seri. Tetapi juga, kalau mereka akhirnya, kumpulan ini, decide untuk tidak, tidak bersama di dalam pilihan raya akan datang. You imagine, tiba-tiba Rafizi kata, tak apalah, siapa yang menang tu kau lah ke depan menguruskan pilihan raya. Kan aku pun sakit, Rafizi sakit tuan-tuan. Rafizi memang sakit. Rafizi sama umur dengan saya, tapi dia dah macam-macam penyakit dia dah. Ya, dia ni bab kata kawan saya lah, kalau dalam kelas dia ni budak duduk depan, budak pandai, budak yang sangat fokus dengan kerja. Saya pula memang budak, kalau dalam kelas saya duduk belakang sekali, ni dinding, ni saya. Memang betul pun, lillahi ta'ala, saya duduk belakang sekali sepanjang saya sekolah. Saya tak suka duduk depan. Saya bukan straight A student, saya bukan budak pandai berbanding dengan Rafizi, ni budak pandai. Tapi satu apa orang kata, kekurangan budak pandai ni ialah dia akan tidak disukai. Kerana dia akan fokus dengan kerja dia, dia akan aim untuk objektif kerja dia. So dia akan to the task but not to the people. So dia interaksi dia dengan manusia tu agak kurang. So dia interaksi dia kepada kerja dia, kepada task orientation kerja dia, task dia. Jadi orang kan ada ramai lah orang tak suka dia kerana tak melayan orang tu. Sebab dia nak fokus pada apa yang dia nak kerjakan. Which is ada pro and con dia lah. Dalam politik tak boleh buat macam tu. But that's how kita nak majukan negara. Itu kaedah dia. Tak boleh ada distraction. Tapi apa? It will take a toll on your health. Tuan-tuan, kesihatan tuan-tuan akan habis. Mental tuan-tuan akan koyak. Semua because your focus is too much. Semalam saya boleh sebut tentang Odin. Odin ini adalah di bawah lembaga statistik Malaysia sekarang ini di-recognize, telah diiktiraf sebagai nombor 1 dunia daripada segi statistik di bawah Menteri Rafizi. 2 tahun lepas Malaysia nombor 67. Setahun kemudian nombor 1 tuan-tuan. Bayangkan. Daripada 67 dia boleh bawa jadi nombor 1. Itu orang hebat. Itu Rafizi Ramli tuan-tuan. Dia boleh bawa negara macam tu saja. Tetapi fokus dia pada negara. Dia akan fokus betul-betul. Tapi dia akan lupakan benda lain. Orang macam ni, keluarga dia pun dia lupakan. Keluarga dia lupakan, parti dia lupakan, rakyat dia akan lupakan. Dia akan lupakan segala-galanya sebab dia nak fokus mencapai objektif dia tu. Orang macam ni orang panggil workaholic. Dan ada tol dia pada semua tu. Relationship dia akan out, pada mental dia akan out, pada kesihatan dia out. Dia ada masalah jantung, dia ada masalah tulang belakang,
pada mental dia, mental health dia pun akan ada problem. Depression akan berlaku, anxiety akan berlaku, kan, terutama stres yang melampau pun akan berlaku. Benda-benda itu akan berlaku. So, kalau dia masuk pertandingan, tiba-tiba ada masalah yang dikatakan ada masalah, do you think dia nak peningkan kepala dengan benda ni? Is jadi menteri tu gaji 50,000. Kau ingat Rafizi heran ke gaji 50,000 tu? Korang ingat Rafizi heran ke dengan gaji 50,000 tu? Sebelum dia jadi menteri, dia dah kaya dah. Sebelum dia jadi menteri, dia memang dah kaya. So, dia tak jadi menteri pun dah kaya dah, tuan-tuan. Kau ingat dia heran ke dengan benda tu semua? He can do his wonder lah kalau dia nak. Cuma, persoalan yang kita nak kena tanya adalah, what will happen kalau dia tidak ada di dalam picture PRU? No, I know Parti Keadilan ni akan bergerak. With or without him, keadilan akan bergerak. Tapi macam saya katalah, itu saya ada tulis kat Facebook saya. Tanpa aku atau dengan aku, memang aku tahu kau akan bergerak ke hadapan. Cuma soalan dia, kau bergerak mengesot ke, kau bergerak naik kereta api laju. Itu je beza dia. I know you will move forward. But whether you gonna move slowly or you gonna move fast. Itu je beza dia. Itu persoalan yang kena dijawab. Dan ini benda yang kena difikirkan. Okeylah tuan-tuan, itu saja daripada saya lah. Sekian daripada saya, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih juga saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kerana kalau ada kekurangan, dan insyaAllah suara murba kita tetap diteruskan. Hidup jalan terus, lagi hidup bagi ngelaban. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Itulah komen dari Iswadi. Penganalisis politik Dr. Azmi juga berkata beliau tidak fikir persaingan antara Saifuddin dan Rafizi ini berupaya mengugat kestabilan dalam PKR sebab fokus akar umbi PKR sekarang ini adalah kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar. Jurang yang luas antara Anwar dan pemimpin lain membuka ruang kepada sesiapa sahaja untuk diketengahkan memimpin PKR, katanya. Kita doakan terbaik untuk PKR dan kepada kedua-dua calon timbalan Presiden. Apapun kita jumpa lagi. Assalamualaikum.